Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang sains tingkatan 3 bab 10.1 iaitu perkembangan dalam astronomi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu, iaitu saya Auni Nur Amira bersama dengan Saya Nur Safira. Saya Nur Farhana. Saya Wan Nur Alia Batrisha. Saya Nur Aisyah Batrisha. Seterusnya kita pergi ke pertanyaan pertama. Anda bersedia? Sedia. Nyatakan model sistem suria yang dibina oleh ahli astronomi Ptolemy, Copernicus dan juga Kepler. Okey, model sistem suria yang dibina oleh Ptolemy ialah model geosentrik. Manakala Copernicus pula membina model heliosentrik dan juga yang ketiga Kepler membina model heliosentrik dan juga orbit ellipse. Wah, tepat sekali. Seterusnya kita bergerak ke soalan yang kedua. Adakah Alia bersedia? Bersedia. Okey. Banding dan bezakan model sistem suria yang dibina oleh Ptolemy dan Copernicus. Persamaan bagi Ptolemy dan Copernicus ialah kedua-dua menunjukkan pergerakan planet di sekeliling pusat. Manakala perbezaan bagi Ptolemy ialah bumi berada di pusat sistem suria model geosentrik. Manakala perbezaan bagi Copernicus pula ialah matahari berada di pusat sistem suria model heliosentrik. Seterusnya kita ke soalan terakhir. Adakah kamu bersedia? Ya. Okey. Banding dan bezakan model sistem suria yang dibina oleh Copernicus dan juga Kepler. Antara persamaannya ialah kedua-dua menunjukkan matahari berada di pusat sistem suria, dan perbezaan antara Copernicus dan Kepler ialah Copernicus orbit planet berbentuk bulatan dan Kepler ialah orbit planet berbentuk elips atau lebih dikenali sebagai bujur. Wah, tepat sekali.